Okey, Assalamualaikum. Filem Cina terbaru terlama saya tak tonton kan. Blades of the Guardian, sebuah filem cukup hebat saya rasa kan. So dari segi sinematografik dia saya lihat cerita dia berkisar dekat padang pasir lah. Tetapi dari segi kata pemandangan yang cantik, dari segi perlawanan kungfu yang hebat, saya rasa filem ni memang wajib saya tonton. Sepanjang saya tonton filem ni, dia hanya banyak melawan saja cerita ni. So dengan teknik, dengan cerita kungfu, atau kalau anda biasa menonton cerita kungfu, anda tahulah hebat cerita kungfu ni. So cerita ni berkisar tentang seorang kata pengawal kerajaan lah yang telah melarikan diri. Dia nama Dauma. Dia ada bawa seorang anak, dalam anak kecil. So nama anak kecil tu apa nama dia? Nama dia Zhongzi, budak kecil. Dia menggembara lah. Okay. So jadikan cerita dia telah sampai satu tempat, kata di sebuah pekan tu, dan dia telah berjumpa dengan salah seorang kata ketua tempat di sana. Alright, Gubernur tu minta, teman-teman, Gubernur tu minta dia tolong untuk sama-sama bekerja dengan dia. Dia tak nak, okey. Dia tak nak. Lalu Gubernur tu pun nak bunuh dia. Okey, so dia lawan lah dengan Gubernur tu dan berjaya bunuh Gubernur tu lah. Pada sama juga ada watak tambahan seperti sebagai two-headed snake ni lah pun bantu dia, dan akhirnya jaya bunuh Gubernur tu. Dan selepas dia bunuh Gubernur tu, dia telah menjadi buruan oleh kerajaan kerana dia bunuh orang kerajaan kan. So si Dauma pun larilah, dia lari ke tempat biasa dia tinggal, itu di Mojao Village, di mana dia tinggal di sana. Memang kampung tu aman dan cheap kat sana. Laumo kata, kalau kau nak aku bantu kau kena buat satu kerja, jadi seorang kata pengiring lah, pengiring kepada seorang kata pejuang revolusi dinamakan Ziliang lah, untuk bawa ke bandar di Chang'an. Okay, so bermula dah cerita dari sini. So pada masa dia bawa Ziliang ni ke Chang'an, dia diikuti oleh anak ketua kampung tu, Ayuya, dan juga seorang kawan dia lah. Dalam perjalanan tu dia telah diserang, sampailah dia telah ditangkap. Dan pada yang sama juga, Moji Village tu, itu kampung tu ada banyak puak tau. Puak-puak lain mengatakan bahawa ketua kampung tu, si Laumo ni, berkhianat dan mereka serang kampung tersebut dan kena bunuh lah. So apabila Daumo dan Ayuya tahu bapak ni kena bunuh, dan Daumo tahu yang ketua kampung kena bunuh, mereka pulang ke sana dan mereka berlawan dengan penjahat di sana tersebut lah. Dan pada masa yang sama juga, Daumo ada rakan sekerja yang lama yang mencari dia juga kerana telah menyebabkan, kerana dia kerana Daumo, dia punya pengawal, dia punya kata pengawal khas, unit khas ni telah dibubarkan disebabkan oleh dia, dan ramai kawan telah mati. So mereka nak membunuh Dauma juga. So ada dua isu di sini. Yang pertama, ada tiga isu sebenarnya. Yang pertama, Dauma harus berlawan dengan rakan lama dia. Kedua, dia harus berlawan dengan orang kata yang telah menawan kampung tempat tinggal itu di Mojo Village, yang telah bunuh ketua kampung sana, dan juga rakan anak kepada pemimpin tersebut. Dia kena lepaskan juga. Ketiga, dia kena hantar Ziliang ke Chang'an, dan ramai yang nak tangkap dia juga. So ada tiga cerita dalam kisah ni, dan bila digabungkan dia memang cukup hebat lah. Gaduh nak selamatkan Ziliang, penjual revolusi, gaduh ending dia di mana dia telah melawan dengan orang kata rakan sekerja dia sampai mati. Itu ending yang sedih lah. Dan ketiga, dia membunuh orang puak satu lagi ni yang telah membunuh kawan ketua kampung sana. Itulah cerita tentang cerita Blade of the Guardian. Ada tiga cerita dah sana. So permulaan anda agak sukar nak faham apa jenis cerita ni. So bila gabungan tu berlaku, semua cerita melawan kerajaan lah, melawan kerajaan. So bila ni berlaku, anda dapat tahu cerita ni. So cerita ni memang orang kata dengan ada emosi dia, ada kelakar dia, fight yang cukup power, scenografi yang cukup power. Dan saya mengatakan dalam tahun 2006 ini, yang filem Cina ni cerita yang terbaik pernah saya tonton. Saya dah lama tak tahu cerita filem Cina movie, dan ini cerita terbaik. So saya pun dah tak mau tengok cerita K-pop lagi, K-drama ke K-movie lah, sebab saya tengok cerita tersebut tu dah tak relevan lagi dah, ulang-ulang benda sama. Sekarang kita pergi ke Chinese movie, Thailand movie, itu adalah lebih bagus. Okey, Assalamualaikum. Jom anda boleh menonton untuk filem ni. Oh ya, dan review untuk filem ni saya berikan 9/10. Memang cukup hebat filem ni. Anda wajib tonton. Alright, Assalamualaikum.